Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakyat Johor, rakyat Negeri Sembilan, apa kata anda ikut contoh rakyat Sabah yang menolak DAP sebulat suara? Kan? Tolak, total loss. Rakyat Sabah tak nak. Tunjukkan bahawa rakyat Johor pun boleh. Rakyat Negeri Sembilan pun boleh. Kan? Macam mana diorang membuktikan dekat kita, diorang tak nak. Okay? Diorang sayangkan tanah air diorang. Samalah dengan SG4. Kan? SG4 tak nak juga diorang. Okay? Sebab ni tanah air kita. Dan sebenarnya kan, bila diorang ada dalam parlimen, serabut otak je lah. Tengok serabut otak. Serabut otak, serabut. Semua serabut. Kan? Sibuk hal orang. Kenapa kan? Jadi biar je lah kita je dalam parlimen tu. Kita ni kena menggunakan kecerdasan akal, kewarasan otak. Kan? Okey, rakyat Johor dan rakyat Negeri Sembilan, semoga anda diberikan taufik dan hidayat untuk memilih calon-calon yang kita dah namakan. Dan pilihlah dengan berpandukan iman. Dah banyak dah kita bagi tahu apa yang tak eloknya daripada belah sana, timbang tara bagi elok. Fikirkan anak cucu kita. Kita pun tak lama dah atas dunia ni kan. Kita nak bagi anak cucu kita selesa macam kita. Kan? Kita selesa sekarang. Kan? Alhamdulillah. Kita nak anak cucu kita pun macam tu, InsyaAllah. Jangan jadi contoh. Dah banyak contoh dah kan. Negara-negara lain yang umat Islam dia kena tindas kan. Jadi gunakan akal yang baik tu. Allah bagi akal tu yang sihat dekat kita tu. Pilihlah baik-baik. Okay. Assalamualaikum.